Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Buat apa tu? Sihat ke? Dah masak? Ibu semua mesti sedang sibuk tengah hari ni kan? Nak masak hidangan untuk makan tengah hari. Saya ni nak buang ni, apa ni? Nampak? Tauge. Saya tak suka masak dengan dia punya yang akar dia ni. Akar dia, ni akar dia, Kan hitam kan? Saya buang tu. Nanti masakan tak cantik, nampak dia punya akar dia hitam tu, nampak tak bersih. Jadi bila saya nak masak, saya akan buang. Ada sesiapa macam saya tu. Ada orang kan dia memang masak je tauge tu. Tak kisahlah ada akar dia tu. Tapi saya tak boleh lah. Saya mesti nak buang. Biar rasa dia macam apa? Nampak bersih. Saya hari ni nak berkongsi cerita lah tentang pengalaman saya masa saya umur rasanya tahun 86, 87 macam tu lah. 2 tahun rasanya saya duduk dekat rumah berhampiran dengan Lombong. Tahu Lombong kan? Dia bukan Tasik tau, dia Lombong. Masa tu saya dah jam 5, dah jam 4 gitu lah. Yalah dah jam 4 sampai dah jam 5. Saya duduk dekat kawasan Lombong, dekat rumah setinggan. Dia berhampiran dengan Ampang, Kuala Lumpur. Kawasan setinggan yang saya duduk tu cuma ada 10 pintu rumah je. 10 pintu rumah. Dia macam rumah panjang tau. Ada 10 pintu. Lepas tu kat situ, dia tak ada sumber air tau. Dia tak ada air paip. Macam yang tempat yang satu lagi saya duduk dekat KL tu, Mas Tinggal juga, dia ada air paip. Berkongsi. Ini ada paip umum orang panggil kan, kongsi ramai-ramai. Tapi jauh. Dia jauh daripada rumah kita orang. Jadi sumber air utama kita orang, kalau nak basuh pinggan, kalau kita orang nak mandi, basuh pakaian, basuh apa-apalah, memang akan gunakan air Lombong tu. Tapi kalau nak masak, seminggu kadang-kadang 2 kali, 3 kali, ada becak abang tu lah kita orang pinjam untuk ambil air paip untuk masak, simpan kat rumah. Seminggu 2 kali, 3 kali, abang saya lah dengan ditemani kita orang pergi ambil air. Agak jauh sikit lah daripada rumah, sebab tu kita gunakan becak. Tapi untuk yang keperluan harian tu, memang semata-mata menggunakan air Lombong tu lah. Tak jauh je Lombong tu daripada jarak rumah saya, dalam 10 langkah kaki, dah dapat Lombong tu. Memang Lombong tu memang digunakan sepenuhnya lah untuk mandi, basuh, segala bagai. 10 pintu rumah tu. Untuk masak je kita orang tak guna air Lombong. Air Lombong tu, kalau kita terjun ke dalam dia, dalam. Saya rasa adalah, walaupun tepi dia dalam around 5 kaki ke 6 kaki macam tu. Untuk budak tak boleh lah. Even dia tepi, memang dalam. Air dia dalam. So dia ada sediakan pelantar tau. Macam pelantar untuk kita mandi, kita basuh pinggan, basuh pakaian kan. Dia ada sediakan pelantar.
Kadang-kadang bangun nak pergi sekolah, itu orang akan bangun pukul 5.30 pagi tau. Bertemankan liter minyak tanah tu, iyalah mandi, basuh muka ke apa ke, bersih gigi kat situ, kat Lombong tu. Kadang-kadang yang paling saya tak boleh lupakan lah kan, kalau pukul 5 pagi macam tu, 5.30 pagi lah, 5.30 pagi lah selalunya kita akan bangun, mandi. Bawa gayung, cedok air, ada udang. Buang lagi. Tak kalau mungkin kita nak basuh muka dengan udang-udang tu, dengan bersigi nak udang-udang tu sekali kan tertelan kan. Ya kau. Udang putih tu, udang air tawar tu kan. Oh banyak. Mau macam ni. Ada udang. Lombong tu pun bukanlah sembarang Lombong tu. Banyak juga sejarah hitam Lombong tu kan. Ada hati-hatilah kita orang. Kita dah tahu kita penduduk situ. Kita dah tahu dah macam mana cerita Lombong tu kan. Hati-hati. Lepas tu, pernah sekali tu saya seorang je pergi dekat situ sebab ada sekat sekolah dia tak berapa sihat. Mak saya memang tak pernah teman. Dia tak pernah teman. Kita orang pergi basuh muka ke mandi ke, bersih gigi ke, tak ada. Pergilah sendiri bawa lampu pelita minyak tanah tu. Gelap-gelap pun. Walaupun memang depan rumah. Tapi kan seram, dia menurun. Rumah kita kat atas. Lombong tu dia menurun ke bawah. Pergilah dekat Lombong tu. Itulah pertama kali saya tengok saya nak mandi. Air dia jernih tau. Jernih gila. Kita sampai boleh nampak pasir putih dekat bawah Lombong tu. Air dia memang jernih. Nampak semua ikan-ikan yang berenang. Saya nampak ikan. Dia berwajah manusia. Berwajah manusia perempuan. Saya nampak ikan. Namanya kita budak-budak. Saya tak tahulah. Saya terkejut. Saya takutlah juga. Tapi saya lebih takut mak saya kat rumah. Nanti ni tak mandi lagi kan anak saya. Kita dah terkejut. Berdiri saya sekejap. Adalah dalam 2-3 minit. Macam kita terkejut. Namanya kita budak umur 11 tahun. Tapi bila ikan tu nampak saya, ikan yang berwajah manusia tu nampak saya, dia lari. Dia hilang macam tu. Saya apa lagi? Itulah dia mandi koboi. Sebab kata orang pun mandi kambing juga. Mandi-mandi bersih gigi. Kita pun mandilah, mandi koboi. Cepat-cepat siap bersih gigi. Kadang-kadang je lah mandi. Takut kita terkejut. Memang nampak jelas sebab dia menjenguk ke kita kan. Ikan tu timbul, dia jenguk ke kita macam tu. Memang muka perempuan. Cantik. Tapi dia punya badan tu badan macam ikan tu. Tapi tak panjang lah ikan tu macam mana ya. Dah macam menyerupai ikan buntal juga saya tengok. Cuma muka ikan tu cantik lah. Tapi sekarang saya ingat. Yelah kita dah 11 tahun. Dah tentu kita ingat. Balik je dekat rumah. Dah sudah mandi ke semua. Saya beritahu mak saya. Start pada situ baru mak saya suruh kalau mandi tu berteman. Jangan sendiri. Jujur dia tak tarik. Kalau tidak tak mati lemas. Arwah dah saya ni. Sebenarnya sejarah Lombong tu dah banyak dia makan nyawa sebenarnya. Sebelum kita duduk situ lagi dah ada dah. Kebanyakannya budak-budak. Ada jugalah orang dewasa yang menjalikan. Dia kata dia nampak perempuan cantik melambai-lambai kat tengah Lombong tu. Dia pergi terjun, ninja, banyak dah kes. Dekat Lombong tu jugalah arwah adik perempuan saya jatuh lemas mati. Jatuh lah itu mati lemas. Umur arwah adik perempuan saya tu 2 tahun.
Satu tahun 86. Ingat lagi saya. Masa tu mak saya bekerja. Yang jaga dia kakak saya, kakak sulung. Kakak sulung dia tak sekolah. Yang jaga dia kakak saya. Macam mana kakak saya boleh reka lah, biarkan dia pergi sendiri, tak tutup pintu kan. Umur 2 tahun tahu apa. Kita orang semua sekolah. Balik sekolah, dari sekolah ke rumah jalan kaki 2 jam. Rasa macam mana? Hampir-hampir masa tu saya nak tanggal tutup ni, pikul, gantikan tangan kat untuk berjalan. Hujur tak boleh. Betul. Bayangkan pergi balik sekolah tu kiranya jalan kaki tu 4 jam lah kata orang. Seksa 2 tahun tu. Balik sekolah cari adik tu, tanya kakak mana adik. Tak tahu dia kata. Saya tergerak hati, kakak saya carilah tu ke tempat lain. Saya tergerak hati yang saya berlari ke arah lumbung tu. Kat situ lah saya nampak arwah adik saya terapung. Tak kalau kata saya dah mendik jerit dah saya kat atas pelantar tu. Saya tak pandai berenang. Saya tak pandai berenang masuk lumbung tu sebab saya tahu ada benda dalam lumbung tu. Saya ni sejenis orang, kadang-kadang saya boleh nampak, kadang-kadang saya boleh rasa kalau dia di situ. Sampai sekarang saya macam tu. Saya hutan-hutan, lumbung, sungai, tasik, tak payahlah ajak saya pergi. Tahu saya, pokok-pokok rimbun. Tahu saya dia di situ. Itulah. Meninggal arwah adik saya, umur 2 tahun perempuan. Lemas kat situ jatuh. Sampai sekarang korang, saya tak pernah bawa anak saya tepi laut ke. Daripada diorang kecil-kecil sampai besar ni saya tak galakkan pergi air terjun ke. Pergi tengok-tengok tasik ke, tak payahlah. Tak ajak pun saya tak merajuk. Betul. Trauma saya. Terbayang-bayang saya. Sebab saya yang jumpa. Tak minat saya. Saya pun tak menggalakkan anak saya pergi. Sebab tu saya, semenjak kahwin, saya tak nak kerja. Saya rasa anak saya lebih selamat dekat tangan saya. Betul. Macam tu sekali trauma saya. Itulah kenangan pahit. Tak lama lepas adik saya meninggal tu, arwah tu. Mak saya mengandung, lahir adik saya lelaki tahun 87. Lepas tu tuan pindah. Tak ada cerita lagi dah. Itulah dia cerita lumbung. Trauma saya. Saya memang tak suka tasik-tasik, lumbung-lumbung, laut-laut, air terjun segala bagai, sungai-sungai. Tak nak saya. Cukuplah tu. Kenangan pahit. Okeylah korang, tu je lah cerita saya pasal lumbung. Banyak lagi cerita sebenarnya, tapi tu je lah untuk hari ni. Kita jumpa lagi dalam video, okey? Terima kasih sebab sudah dengar saya bercerita. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.